Kita berniaga ni bila kita berniaga besar ni orang nampak, wah, baru nampak kawan pun nampak saudara. Kalau Baru tidak, nampak baru nampak. Kalau tidak orang tak nampak kita. Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke Pod Sahabat. Okay, ini adalah podcast santai kita yang dibolehkan dengan episod sulung. Pada kali ini, podcast ni bukan sahaja bercerita tentang perjuangan hidup, tapi kita akan membawakan kisah-kisah semangat, inspirasi tentang perniagaan dan juga pengorbanan lah dalam sesebuah perniagaan, terutama je dalam kisah-kisah anggota sahabat kita lah. Okey, dan untuk episod sulung kita pada kali ini, kita mulakan dengan sesuatu yang wangi, panas dan menyelerakan. Kenapa? Sebab kat sini kita ada Kak Saleha, iaitu seorang owner perniagaan nasi lemak lah. Nasi lemak Saleha. Jadi Kak, terima kasih kerana sudi untuk datang ke podcast kita dan sudi untuk bersama-sama kita untuk share pengalaman, perjuangan hidup, jatuh bangun apa semua kan. So sebelum tu kepada semua, pastikan korang like, share dan subscribe untuk video ni sebelum kita akan adakan lain-lain podcast. Dan nantikan tetamu kita pada akan datang. So pertama sekali kita akan minta Kak Saleha untuk memperkenalkan diri lah dekat kita punya guest dan kita punya penonton. Silakan Kak Saleha. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Saleha binti Abdullah. Saya meniaga nasi lemak Saleha. Dan saya ada 2 restoran. Boleh perkenalkanlah mungkin latar belakang dari segi perniagaan akak. Penonton nak tahu ni, akak berniaga nasi lemak ni asal mana, perniagaan ni berada di mana, dan boleh ceritalah semua latar belakang. Silakan Puan. Saya berasal daripada Kedah. Dan saya berniaga daripada di Kaum Pandan. Gerai lah, gerai tepi jalan. Jadi sekarang masih di tepi jalan? Bukan lagi. Sekarang dah ada 2 restoran. 2 restoran. Itu yang kita nak dengarkan lah. Pada hari ini macam mana permulaan Kak Saleha daripada yang perniagaan kecil hingga membawa ke besar lah. Okey, jadi kita boleh teruskan tak dengan soalan seterusnya. Macam mana dengan latar belakang perniagaan Puan dari segi orang kata ini bisnes Puan kan, bisnes keluarga ke, bisnes yang Puan seorang sendiri ke yang create, macam mana tu Puan? Saya ni bisnes keluarga lah. Anak-anak saya yang bantu saya semua. Anak saya ada 4 orang. Semua ada bantu saya. Okay. So perniagaan ni bermula daripada tahun bila? Saya berniaga daripada tahun lebih kurang 2009 macam tu lah. Dan saya dapat modal pinjaman sehingga sini daripada Amanah Ihtiar. Jadi Puan adalah anggota Koop Sahabat kan sekarang? Ya, betul. Macam mana boleh tercetus idea nak buat nasi lemak ni? Mungkin yalah macam Puan kata tadi, start family kan? Macam mana tu? Suami saya yang bagi idea. Dia kata, apa kata kita jual nasi lemak sebelah petang, kata dia. Jadi saya kata okey juga, saya cubalah. Mula daripada 1 kilo saya buat, alhamdulillah habis. Lepas tu sikit-sikit lama-lama sampailah ke hari ni. So disebabkan ke sebelah petang tu lah sampai sekarang sampai masih sekarang, lagi menjadi ni. So sekarang masih buka sampai petang ke dah sampai malam? Tak, kita sekarang buka daripada pukul 6 pagi sampai 12 malam. Setiap hari? Setiap hari. Okay. Apa orang kata, kalau cerita pasal perniagaan ni, kita mungkin nak tahulah akak berniaga nasi lemak. Jadi kat luar sana pun ada juga sahabat-sahabat anggota, tak kisahlah usahawan yang lain yang berniaga nasi lemak ni. Jadi kita nampak akak punya perniagaan ni agak top lah kan, famous lah kan, ramai yang tahu. Jadi apa yang nak kata kelainan tu daripada orang lain?
apa bezanya nasi lemak akak ni dengan orang lain? Kalau cerita nasi lemak banyak kan orang niaga nasi lemak kan. Sebab masa ke? Timing ke apa? Nasi lemak ni saya ialah macam saya selalu cerita dengan kawan-kawan saya kan bila berniaga nasi lemak, saya kata kita buat sesuatu biar ikhlas, dan apa yang kita buat tu kena contoh macam orang kata bahan bentah mahal apa semua kan. Jadi ada orang bila benda tu mahal, diorang macam diorang boleh kurangkan kan, nak jimat. Tapi saya tak, masih dengan bahan yang sama, dengan cara ni lah. Pun harga naik Walaupun masih harga naik. Ada tahun lepas saya rasa macam bawang tu memang harga dia naik harga gila-gila betul. Jadi saya pun tak ni. Jadi mungkin dari situlah kan, memang saya jaga kualiti. Saya memang jaga kualiti bahan-bahan makanan saya semua. faham. Pada segi tu kita clear lah. Okay, kalau macam dari segi yelah katanya daripada keluarga kan, daripada mak tak salah saya kan. Akak start daripada mak, lepas tu turun ke akak pula. Macam mana terfikirnya nak sambung legasi nasi lemak ni? Yelah kalau boleh, setengah orang dia kalau mak je berniaga, kalau dia tak ambil ilmu tu berniaga tu kan, tak dapat juga buat. Tapi skill tu yang buat kakak masih stay berniaga sampai sekarang, betul tak? Jadi boleh tak ceritakan macam mana tercetus dia boleh nak sambung legasi buat nasi lemak ni? Saya beritahu pada anak-anak saya lah kan. Sebab kita ni bisnes daripada family. Contoh daripada mak turun pada saya. Saya nak anak saya pula yang ambil alih nanti. Saya bagi tahu kat diorang, kata bisnes ni jangan kalau boleh jangan stop lah. Jangan stop. Kalau boleh sampaikan anak cucu. 7 keturunan. 7 keturunan. Benda dia tak susah kan, niaga ni. Tak susah bagi saya. Kita kena ikut step by step je lah. Kena ajak anak je sekali tanya susah tak? Itulah. Okay, sebenarnya kalau ada untuk zaman sekarang ni kan, macam dulu yelah kita punya education, pada zaman dulu education level kita mungkinlah tak ada lagi masa tu industri yang ajar bisnes ke apa kan. Sekarang ni mungkin anak-anak pun dah ada pendidikan dari latar belakang bisnes. Adakah mereka ambil inisiatif untuk belajar bisnes dan kendalikan bisnes? Ya, betul. Dia ada. Relate lah macam tu. Kiranya belajar bisnes dan jalankan bisnes. Betul. Sebab sekarang orang benda kan banyak pergi join kursus ni kan. Korang rasa itu perlulah. Memang perlu. Okay, itu penting tu kalau untuk bisnes kita nak berjaya kan. Pada saya kalau nak buat bisnes ni, orang kata kena ada minat lah yang penting kan. Betul. Kalau dia tak minat, mungkin dia tak pun boleh tak juga kan. Okay. Kan masa akak start bisnes ni, orang kata kalau akak start tu macam sambung tu, terfikir tak mana datang kekuatan dan semangat tu nak sambung buat ni? Sebab ni kan besar. Akak buat nasi lemak ni bukannya start daripada kecil, tapi sekarang dah jadi bigger kan, makin diketahui orang. Macam mana akak boleh sentiasa bersemangat, ataupun apa yang menjadi akak pembakar semangat untuk teruskan perniagaan ni? Kalau tak boleh, kena buat juga. Semangat. Kekuatan kita nak kena kekuatan, kena semangat. Tak boleh nak apa, kata orang macam ada orang kalau bila tak laku kan, macam tak ada orang, dia down, tak apalah, tak niaga lah, macam tu. Kita masih ni lagi. Ada juga orang niaga tepi-tepi kedai saya pun ada juga, nasi lemak juga. Saya tak fikir tu semua. Tutup rezeki masing-masing. Kita kena kuatkan lah, tu je. Dan jaga kita punya makanan, kita jaga dari segi makanan kita kena jagalah dia punya rasa, dia punya apa semua. Tu yang penting. Makanan saya pun kebanyakan pun Cina juga yang ramai customer. Cina, India. Regular customer. Melayu memang ada lah. Tapi ada orang kata, saya bagi semangat. Bila saya tengok kan, ada orang semangat kata, kalau Cina datang makan nasi lemak ni, mesti dia rasa sedap. Jadi semangat saya kata, mungkin sedap lah kot. Macam tu. Sebab orang yang lain daripada kita punya ni ya. Betul.
ambil lah benda tu sebagai feedback lah kan. Semangat kita. Itulah semangat puan. Jadi orang kata sebelum akak kan tempoh sekarang ni dah kiranya 14 tahun lah, betul tak? 14 tahun kalau tak silap saya, kalau ikutkan 2009 tu sampai sekarang dah 14 tahun akak berniaga. Tapi berniaganya adalah nasi lemak. Ada orang kalau tak strong mungkin dia boleh berhenti dekat jalan ke apa, betul tak? Jadi pada mula berniaga tu memang akak terus start dengan nasi lemak ke dah try jual macam-macam dulu ke? Oh ni tak jadi, dah try ni pun tak jadi, dah try macam-macam perniagaan tak jadi. At last nasi lemak ni juga yang bantu keturunan aku ni. Macam mana tu? Start tu bermula dengan apa? Pernah berniaga apa lah? Pernah berniaga apa? Saya pernah jualan apa? Macam macam masuk MW jualan jualan langsung lah. MW apa semua. Saya tengok orang, orang ni kita nak duit kan. Kita macam mana orang ni tengok dia orang boleh berjaya apa semua. Saya segala apa yang semua saya jual. Asal orang kata Tupperware jadi ahli. Boleh katakan suami saya dah marah, dia kata banyaknya beg kan bila kita jadi ahli kan bagi tag, bagi buku apa semua kan. Banyaknya dia kata. Habis kita bila tengok orang macam mana orang tu niaga kan. Macam mana dia boleh dapat duit kita. Tapi semuanya tak boleh. Bagi saya tak boleh. Lepas tu saya cuba jual nasi lemak. Lepas tu kawan saya cakap kata, kalau akak niaga nasi lemak dari dulu kan bagus kan. Kenapa akak tak mula daripada dulu. Saya kata mungkin rezeki tu Allah baru buka pintu rezeki saya. Saya kita fikir macam tu je. Macam kalau jualan langsung pun kalau tak sama-sama, maksudnya suami saya join sekali, dia tak boleh, dia tak kena sama-sama. Kena ada support lah. Boleh berjaya. Kiranya nasi lemak yang sekarang puan berniaga ni, suami peminat, puan peminat, dua-dua boleh. Bermula daripada dia lah. Dia dulu dia balik kerja, kan. Lepas tu dia kata, dia kata cuba jual nasi lemak, dia kata petang-petang. Memang dulu memang tak ada orang jual nasi lemak petang-petang tau. Orang jual pagi je, malam tak ada. Malam tak ada. Lepas tu saya cubalah buat lain daripada yang lain. Lain daripada lain. Saya cuba buat, alhamdulillah. Pencetus. Masa tu lah ramai orang nak cari kan. Yalah, kadang-kadang nasi lemak sentimental orang pagi kan. Orang fikir nasi lemak ni breakfast, tapi sebenarnya nasi lemak ni boleh je nak buat. Lagi satu nasi lemak saya memang ni lah dengan daun pisang tu lah. Saya memang kekalkan daripada mula sampai sekarang. Masih lagi daun pisang. Tak ada tukar surat khabar. Tak ada. Sebab daun pisang tu yang membawa dia punya ni aroma dia tu. Walaupun orang kata mahal sekalipun daun pisang, memang mahal kalau nak ikutkan sekarang, memang laku. Dia punya daun pisang tu kan, proses dia lagi, nak lap lagi, nak susun lagi kan, banyak dia punya kita nak kena bayar diorang kan. Betul. Okay lah, itu memang orang kata unik lah kat situ. Sebab sekarang pun kita dah jumpa macam-macam peniaga kan. Macam-macam pattern, macam-macam style, rasa belum lagi. Ada orang nasi mak daun pisang tapi atas je nampak je. bawah atas. Betul. Pernah juga scammer kan. Okay, orang kata itu apa yang akak cerita daripada awal tadi sampai sekarang ni. Apa yang nampak akak ni kuat, strong, perjuangan, penuh pengorbanan, kena macam ni. Tapi orang kata takkanlah tak ada momen yang akak ni yelah nampak akak pun tenang je tadi kan. Relax je, lagi santai daripada saya kan. Lepas tu orang kata pernah tak akak lalui beberapa momen yang macam orang kecam lah, pelekeh lah, yelah, people fighting kan. So akak boleh cerita sikit lah macam mana. Tu biasa tu kalau orang Melayu tu. Kalau saya nak cakap sikit lah. Saya memang orang Melayu. Tapi orang Melayu tu memang saya memang dulu saya niaga orang Pandan. Sampai diorang kecam saya dalam niaga. Semuanya tak kena. Diorang cakap apa Kak? Tak, diorang macam diorang hantar MPAJ datang saman apa semua. Dia kata orang ramai tak parking lah susah semua. Ganggu lah. Ganggu apa semua. Sampailah saya rasa 3-4 kali MPAJ datang. Akak tak mengalah maksudnya. Lepas dah kena halau akak berniaga ke? Saya tak apa, saya kena ni juga. Mula MPAJ pun dia bagi tahu saya sini. Dia kata
kita orang ni cek makan kan, nak jaga periuk nasi. Dia kata kalau kita orang tak ambil tindakan, nanti diorang pula susah kata. Saya kata okey, kata diorang sebenarnya diorang pun kesian juga yang kita kan. Tapi yang sekarang ni yang jadi masalah, orang keliling kita, orang Melayu kita, dia memang tak boleh tengok kita senang. Betul tak orang kata kalau kadang-kadang nak tengok orang yang paling tak suka dengan kita tu orang paling rapat dengan kita tak? Betul. Betul tak? Betul. Ada pengalaman ke? Ada. Boleh cerita. Ini open. Silakan. Ada. Kadang Apa yang cakap dengan dia terus? Kat direct memang ada. Kadang-kadang kita, kadang-kadang member-member kan, kita nampak lah. Kalau dia suka tak suka, kita nampak. Selalu kalau saya masuk ke mana-mana kan, diorang tak ada macam tak like ke tak ada apa macam tu. Ini sebenarnya bukan kita nak highlight negatif punya ni lah, tapi kita nak tahu mungkin akak pernah alami satu momen yang pelekeh tu bukan biasa-biasa sampai akak boleh strong bertahun-tahun macam ni kan. Sebab ada orang pembakar semangat dia mungkin daripada kata-kata orang tu lagi maki dia, caci dia, lagi dia semangat. Kan betul tak? Akak orang yang macam tu. Ada orang macam tu. Saya memang macam tu. Saya kalau orang kata nasi lemak akak tak sedap lah, sambal macam ni lah kan, dia kata kita jangan ambil hati dia kan. Mungkin dia nak duga kita ke kan. Dia nak macam-macam dia nak rosakkan kita kan. Kalau kita fikir yang tak baik, ya ke apa semua ke, tak apa, kita tak kisah. Mungkin seorang, tapi saya memang ambil ni lah. Kalau macam satu hari saya nasi lemak saya ada dalam 5,000 bungkus lah. Yang paling tu paling sikit lah. Kalau dalam 5,000 bungkus, ada dalam 100 bungkus ada orang komplain, saya ambil tindakan lah. Kita kena ni lah. Kalau setakat seorang dua orang biasa je. Faham. Itu dah biasa lah. Memang makanan harian lah. Betul. Okay. Saya tell. Okay, kita boleh next. Orang kata ada tak lagi kan nak cerita pasal pengorbanan tu, jatuh bangun tu lah. Faham tak? Masa akak mula-mula berniaga kan, ada tak satu ketika dalam keadaan yang mana masa tu akak memang down lah. Orang lain, yelah kita berniaga mesti ada jatuh bangun tu tak? So ada tak masa-masa tu yang akak boleh cerita yang mungkin tak dapat nak lupa lah kan, benda tu yang lagi kuatkan semangat akak lah. Ada jugalah, ada cuba macam-macam kan, nak jatuhkan saya, meniaga saya. Macam-macam lah, macam contoh orang hantar benda-benda yang tak bagus kan. Biasalah orang Melayu. Jadi saya tak kisah. Memang ada lah. Ada, tapi saya niatkan Allah, saya meniagakan Allah. Kita ingat tu je. Bagi saya tak pernah kata lantaklah dia orang kata. Saya tak pernah kata orang, ada orang dibalas balik kan apa, tak, saya tak. Niat saya meniagakan Allah. Tu je. Apa dia orang nak buat lah, saya kata. Buat Allah yang bagi tu rezeki. Itu je. Macam mana akak handle situasi tu? Dah tahu orang kata. Buat tak tahu je lah. Buat tak tahu je. Kita jangan tapi fikir. Ada tahu. Tapi ada orang kan bila dia fikir. Okay, contoh macam kedai aku ada orang buat ni, ada orang tanam, ada benda ni kan. Kita jangan fikir tu. Bagi saya memang ada orang buat. Kalau kita niaga, tipulah kalau niaga tak ada orang kacau macam tu. Tak ada yang kata. Kalau saya tak fikir tu semua. Memang ignore je lah kan. Buat tak tahu je lah. Buat tak tahu je. Banyak berzikir, banyak kita dekat pada Allah, insyaAllah. Ada kata-kata. Saya memang, saya cakap, saya memang kata, ada orang kata saya ni apa, saya memang orang Siam lah kan. Orang kata, tu kedai Salihah tu orang Siam banyak guna-guna. Tak, saya kata ada yang cakap macam tu? Ada yang cakap macam tu. Tapi apa motif dia nak cakap macam tu? Kenapa puan? Sebab dia sebab kata, puan ada Siam punya. Saya memang orang Siam. Bapak saya Cina, mak saya Siam. Jadi bila orang Siam ni, diorang mesti diorang fikir kata guna lah tu. Saya kata tak. Saya cakap jangan tuduh macam tu, tak baik kan. Saya kata banyaklah kawan-kawan pun ada. Siapa sangka sampai sekarang kata akak pun dah sampai ke tahap ni kan. Dah tahun. Bukan masa yang singkat lah. Ada orang setahun pun dah give up. 5 tahun. Betul. Jangan fikirlah. Kalau yang nak berjaya tu jangan fikir tu semua. Itu
Itu nasihat akak lah. Ada tak satu nasihat orang kata daripada akak sendiri kan? Nak kata akak ni dah lalui tu lama sangat kan. Semua tu dah dirasai kan. Akak yang lalui mesti akak yang tahu kan. Ada tak satu orang kata nasihat yang paling kita macam amalan ke apa yang akak nak share ke kat usahawan kat luar sana. Nak kongsi ilmu, kongsi apa cara akak macam mana kan. Akak handle situasi yang macam tu dekat peniaga kat luar sana. Ada yang give up ke kan? Boleh silakan. Dia kalau kita niaga ni kita ingat yang baik je. Jadi kita jangan fikir yang buruk. Buruk yang buruk ni memang cepat datang. Kita fikir yang baik je. Kita niaga, janji kita buat yang elok. Macam contohnya macam pekerja saya kan, saya tak dapat nak tengok semua kan. Saya cakap buat yang terbaik, buat yang elok. Macam mana saya ajar, macam mana dia buat. So saya kata kalau korang buat yang macam contohlah macam bawang basuh tak bersih ke apa kan, basuh bersih, macam mana saya ajar, dia kata. Tapi kalau kau buat tak bersih, saya tak nampak tapi orang nampak. Itu saya selalu cakap dengan orang. Tapi macam tu untuk kawan-kawan saya nak berjaya tu, buatkan semangat, jangan fikir yang negatif. Fikir positif je. Boleh run semangat tu kan. Betul. Okay, faham. Kalau dari segi perniagaan ni orang kata sentiasa ada duit dia. Betul ke Puan? Duit dia memang ada lah. Betul. Pernah tak ada satu ketika, yelah orang fikir kita ni bisnes, family pun rasa oh ni banyak duit ni, boleh pinjam apa semua. Ada tak satu ketika tu yang tak cukup ni ke, tak cukup duit ke kan. Itu sender tu, kita ada bisnes, orang pun tahu yang kita ni ada perniagaan. Tapi kita sendiri tahu yang kita ni tak cukup, ada yang banyak berkorban sangat kan. Macam mana tu Puan? Pernah tak ada momen tu? Ada. Adalah kadang-kadang kawan-kawan kan, bila, tapi saya macam kawan-kawan menaitia saya pun macam tu kan. Kadang-kadang kita buat pinjaman kan untuk kita berniaga, tapi ada yang salah guna duit tu. Dalam saya macam kadang-kadang saya fikir bila saya ada orang nak pinjam duit saya banyak kesian orang kan. Saya pernah susah dulu, saya pernah pinjam dengan orang tak bagi. Sebab kita tahu kita susah. Tapi sekarang kalau ada yang susah, saya tolong. Tapi itulah dalam tolong hilang. Ada juga yang ambil kesempatan. Ada. Biasanya biasa lalui lah benda tu kan. Orang rasa kita ada duit, kita baik. Betul, kita ada duit. Kita niaga ni bila kita niaga besar ni orang nampak, baru nampak kawan, baru nampak saudara. Baru nampak. Kalau tidak orang tak nampak kita. Baru datang jemput. Baru datang jenguk. Betul. Jadi yelah, kan sampai sekarang dah 14 tahun. Puan kata Puan pun masih, Kak Leha pun masih lagi dekat kitchen tolong apa semua kan. Dari segi nak handle kesihatan tu pula, masa harian tu macam mana? Pack juga tu kan, daripada pagi sampai ke malam. Ke macam mana tu? Yelah Kak memang ada staff, tapi akak sendiri pun akak cerita akak masih lagi masak kan. So macam mana akak handle tu? Itu semangat yang kuat lah bagi saya. Saya bagi tahu kat macam yang bantu saya, anak saya lah yang nombor 3 tu. Memang dia yang masak lah. Saya cuma pantau dia dari belakang. Saya pergi tengok dia, tengok macam mana keadaan dia, macam mana dia jaga kitchen, masak macam tu je. Saya ni pantau rasa. Tapi kalau macam ada catering, ada order yang special, saya akan masuk jugalah. Kalau dari segi perniagaan ni kan, kita balik pada perniagaan akak. Kalau contoh akak buat nasi lemak, pernah tak akak terfikir dalam perniagaan nasi lemak tu, contohlah dah 7 tahun berniaga time tu, lepas tu tiba-tiba jatuh pula kan, rasa macam aku nak try bisnes lain lah, nak try buat benda lain lah. Ada tak pernah terlintas benda tu? Cik nasi lemak je, boring ke? Sebab tak boleh boring lah buat benda sama. Macam mana tu? Rasanya tak ada kot. Tapi saya bukan jual nasi lemak je, banyak menu lagi lah. Saya jual nasi ayam. Bukan tu je lah. Macam-macam menu lah saya buat.
Tapi nama tu spesifik Nama yang Nasi Lemak Salihah. ah, Siapa yang create nama tu Kak? Siapa yang anak saya. Oh, Dia kata, Salihah. mula saya macam Nasi Lemak Salihah. Dia kata malulah mama bawa nama mama kan. Dia kata tak apa, dia kata. Itu yang buat kita punya ni, dia kata. Legasi lagi Ah, dikenali ya. So orang duk sebut kan. Betul? Orang bagi Nasi Lemak Salihah kata orang. So, macam semangat juga kan. Yalah nama Nama sentiasa disebut kan. Orang kata rezeki pun Doa. datang kan, doa kan. Gitu. Yalah, kredit lah untuk anak puan bagi nama tu. Alhamdulillah. Sebelum ni kalau anak akak tak letak nama Nasi Lemak Salihah, akak nak letak nama apa? Tak ada memula memang dia orang bawa nama tu. Sebelum tak pernah ingat tak lagi. pernah. Tak pernah ingat. Maksudnya dulu sebelum ni bila create nama tu? Mula start niaga. Oh, mula start dah ada dah ah. Nasi Lemak Salihah tu. Mula-mula tu biasa je, nasi lemak biasa je. Tak adalah nama Salihah kan. Lepas tu dah macam dah naik sikit. Masa tu niaga tepi jalan juga. Dah naik sikit. Kata, apa kata kita bubur nasi lemak Salihah kata. Dia kata kenapa bubur nama mama. Kata bubur nama family ke ataupun sekali tu. Dia kata dia nak nama. So kita akan berhenti rehat sekejap ya Kak Salihah. Nanti kita akan sambung balik. Okey, kita sambung lagi sekali Kak. Masih boleh lagi ya bersembang dekat podcast kita. Kita setia santai. Kak Salihah pun boleh bertenang dulu lah. Okey, saya boleh bertanya lagi soalan-soalan yang isu-isu panas ke, tak panas ke. Okey, sebenarnya kita pun nak tahu jugalah sebelum fasa sebelum dan selepas ni, selepas agak berniaga ni, mungkin ada satu perubahan yang amat ketara daripada dulu kan. Daripada dulu sebelum berniaga, aku macam ni kehidupan aku. Bila aku dah berniaga, dah ada nasi lemak ni, banyak sangat berubah kehidupan tu. Jadi ada tak benda yang memang ketara, nampak sangat itu perubahan dia dalam kekeluargaan, pengurusan anak-anak ke, pengurusan seharian ke, anak-anak membesar depan mata kan. So nampak perubahan yang sangat ketara. Happy tak dengan rasa tu? Boleh ceritakan? Memanglah nampak kan ketara. Banyak perubahan yang baik kan daripada yang kita dulu susah dulu. Dapatlah ialah duit tu kita boleh beli ni apa macam saya pun mempunyai kereta yang mewah. Happy lah. Rasa lah. Kalau dulu dulu mungkin kita akak tak dapat rasa benda tu kan. Susahnya hidup dulu tu boleh gambarkan ke tak? Maksudnya susah tu tahap yang di mana masa dulu tu? Saya pernah rasa tahap susah saya sampai saya rasa diri ni memang ikhlas saya cakap. Saya sampai tahap saya kata, ya Allah, macam ni lah orang yang kata orang bunuh diri ni sampai saya tak ada duit masa tu. Macam tu sekali. Saya tak pernah kata apa pinjam duit dengan orang. Kan saya memang pemalu nak pinjam dengan orang. Tapi memang saya cakap saya memang minta tolong dulu kan memang adalah seorang tu yang memang membantu saya sampailah ni. Sampai saya jumpa AIM. Baru. Memang dulu memang rasa susah. Saya berniaga dulu. Sebelum saya jual nasi lemak, saya buka kedai runcit. Saya berniaga kedai runcit selama 7 tahun. Biasalah kalau kedai runcit, untung dia nipis kan. So saya pergi, saya ingat, saya pergi pasar. Beli ikan, beli sayur kan. Jadi dari situ dapat untung lebih sikit kalau kita jual ikan sayur. Kalau setakat jual-jual jajan, gula-gula apa semua memang tak ada untung lah. Masa tu saya memang susah sangat. Tapi minat ada, niaga tu teruskan. Kalau masa tu perniagaan akak dah 7 tahun ataupun 5 tahun, anak-anak masih kecil ke? Masa tu masih kecil. Macam mana struggle ni nak? Sebab saya ambil keputusan untuk niaga kedai runcit. Kedai depan, belakang rumah. So sambil-sambil jaga anak. Sambil-sambil sambil-sambil jaga anak, sambil-sambil belajar. Sampai anak saya yang tu jadi doktor, belajar. Alhamdulillah anak-anak saya semua berjaya. Jadi itulah kehidupan yang sekarang, rasa kesenangan tu yang dulu mungkin memang tak rasa lah kan. Kata
sebenarnya memang betul tak bila kita berniaga ni kita nak ubah kehidupan kita kan. Niat akak adakah macam tu? Masa dulu? Betul. Kita memang yalah, kita nak ubah, nak selesa semua kan. Okay. Kalau boleh saya tahu kan, sekiranya akak memang tak berniaga lah nasi lemak ni kan, siapa akak ni dulu? Mungkin Puan Jahit tu contoh. Bukan buat bengkel ke tiba-tiba bukan bengkel. Maksud orang yang berbeza tak dengan sekarang. Maksudnya kalau dah dulu, ini kita cerita kalau sebenarnya tak ada ni dah sampai sini dah pun. Tapi kita nak ceritakan kalau akak ni tak start nasi lemak tu dengan suami, dengan anak-anak yang sayang ni kan. Tak tahulah nak jadi apa. Tak tahu nak jadi apa. Jawab. Tak tahulah nak jadi apa, jadi suri rumah je lah. Tak ada apa kan. Tapi memang saya memang kata orang jenis apa dalam niaga kan. Macam mana pun nak berniaga. Tu saya daripada mula yang saya berniaga, saya buat multi level MLM tu. Daripada situ lah saya berniaga, buat tapi tak berjaya. Lepas tu saya berniaga kedai runcit, bolehlah dapatlah nipis sikit kan. Keuntungan dia. Memang nak kena berniaga jugalah. Tak boleh duduk diam lah. Memang darah berniaga. Arwah mak saya pun berniaga. Dia pun masa dia kata dia anak dara pun dia berniaga. Orang Kedah kan berniaga jual apa ketupat. Dia buat macam tu lah. Itulah sahabat, itulah anggota sahabat kita. Memang jiwanya tu orang kata nak sentiasa apa, nakkan income, nak sentiasa merubah kehidupan kan. Ini dah sampai ke 2025 ni akak sustain perniagaan ni, alhamdulillah lah kan. So lepas ni mungkin anak-anak yang 100% yang akan uruskan kan. Anything can happen. Persediaan Kak Saleha macam tu, macam ni. Pengurusan tu akak memang dah plan lah kan. So ada tak satu orang kata nasihat buat anak-anak akak? Akak boleh cakap kat sini, memang kita nak tahulah ni benda ni record dan disimpan lah. Orang kata nasihat untuk anak-anak akak untuk teruskan benda perniagaan ni, tak kisahlah ini nasihat dari segi mama ke anak kan, mak ke anak, ataupun dari segi bos for the perniagaan tu. Boleh cerita, ada tak satu nasihat yang untuk diorang ni pegang sampai bila-bila? Saya selalu bagi tahu nasihat anak saya, cakap jangan putuskan kita punya bisnes, panjangkan. Maksudnya macam kekalkan je nasi lemak kita ni, kekal buat ni. Walaupun kan nanti saya pun macam 5-6 tahun lagi saya pun nak pension juga kan. Saya bagi tahu belajar daripada mula, buat macam mana. Saya kata macam mana korang, saya boleh naikkan bisnes, korang pun boleh buat dan akan berjaya. Saya selalu cakap anak-anak saya, kata, kalau korang boleh buat macam mama buat, InsyaAllah korang akan jaya macam mama buat. Apa yang akak dah terapkan dekat anak yang mak dulu, arwah mak dulu dah pernah ajar dekat akak? Apa yang akak dah terapkan dekat anak-anak sekarang? Yang mak dulu dah ajar tapi kita pula ajar anak kita macam ni. Ada tak apa satu benda tu? Macam mak saya pun dia tak cakap banyak kan. Cuma dia tengok kita belajar. Saya pun pernah cakap dengan anak saya, dia kata bila kau, masa dulu diorang tak ada, bila korang nak belajar? Bila korang nak belajar nak berniaga ni? Dia kata, berniaga ni memang kata orang 100% kan. Effortnya. Saya cakap anak saya macam tu je lah. Minat tu timbul sendiri ke macam mana? Diorang sendiri minat. Ada je orang yang mak ni berniaga apa tak sampai pun dekat anak-anak dia kan. Padahal tak minat kan. Tapi alhamdulillah. Dia sebenarnya minat. Tapi itulah maaflah saya cakap, macam kita berniaga, hasil yang kita dapat kita kena bagi kat orang sama. Kita tak boleh kita ni kan. Macam anak saya, gaji orang ni 5,000, seorang ni sama, semua sama saya bagi. Jadi diorang datang tu support minat kan. Support diorang. Support. Okay. Bayangkan kalau kerja doktor, anak saya doktor kan, dia kata okey je, boleh je kan, kerja doktor memang ni lah. Tapi dia tak minat. Dia kata dia nak berniaga juga. Dia pernah cabar saya, dia kata yang tua ni lah, dia pernah kata
abang akan buktikan, kata kalau abang tak kerja doktor 3 tahun abang dah boleh pakai Mercedes. Wah, sebab Jadi dia berniaga. sebab niaga, dia yang naikkan bisnes. Anak yang tua, anak yang nombor 2, yang nombor 3 tu dia masak kan. Dia kekalkan masakan. Apa yang saya buat tu dia memang kekal dia. Dia jaga. Yang nombor 4 tu dia jaga bahagian bahagian staff-staff, jaga ni lah. Saya nak sebut pun tak tahu, tapi tengok kedai apa semua macam tu lah. Operation lah. Operation ya. Bagus. Semuanya terbukti lah. Alhamdulillah. So orang kata ni bagus juga ni kalau kita cerita untuk orang yang baru nak buka bisnes kan. Akak ada tak nasihat untuk dia orang yang orang-orang muda ni dia nak start berniaga? Banyak ada yang tanya saya macam mana akak dengan anak-anak kan. Macam mana akak boleh berjaya dengan anak-anak. Kita kena bagi dia orang buat lah. Bagi dia orang buat macam mana. Ajar dia orang. Dia macam banyak yang bagi tahu saya lah. Bagus lah kak. Ada mana yang sahabat-sahabat kan. Bagus lah. Sahabat-sahabat yang daripada luar kan. Bila saya pergi meeting apa semua kan. Dia kata bagus lah kak. Kata anak-anak kak. Sebab ada orang dia jarang dapat yang berjaya anak-anak dia buat. Sebab itu petua mak lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okay. Sebab memang bila akak cerita yang semua buat tu, tak ramai lah yang ada dekat situasi tu kan. Memang itu sangat menarik lah untuk kita tengok dekat sini. So seterusnya kan, kalau ada orang yang ini bukan ni kita cerita luar topik daripada anak-anak lah. Bukan anak-anak ataupun ada sahabat sendiri ke kan. Sekarang ni dunia digital kan, orang semua nak berniaga online lah, nak berniaga macam-macam jenis perniagaan. Ada yang sampai tu dia tak nak, dia nak berhenti belajar sebab dia nak berniaga. Aku tak nak belajar, nak berniaga, dan dia yakin dia boleh sustain perniagaan dia tu lama. 14 tahun ni bukan tempoh sikit kan. Jadi ada Akak Salihah sebagai orang yang kira macam dah senior lah dalam perniagaan ni, rasa macam mana dengan pendapat orang muda sekarang ni yang zaman kini diorang nak berniaga tapi tak nak teruskan pelajaran tu? Macam mana Puan? Macam mana Kak? Ada tak nasihat untuk diorang ni, orang muda nak berniaga tapi belajar tak nak berniaga? Macam mana? Akak setuju ke apa? Macam mana? Boleh bagi pendapat akak? Yelah, kalau ikutkan belajar tu penting juga kan untuk diri kita. Tapi kalau macam yang lebih pada bisnes lah kalau tak nak belajar. Saya pun cakap dengan anak cucu saya kan, belajar sekarang ni belajar tak apa. Bagi saya macam penting-penting, tapi takat dia. Tapi bisnes tu yang penting. Macam contoh ada kawan saya, anak kawan saya kan, dua-dua suami isteri dia keluar daripada industri kan. Kadang dia jual nasi lemak saya juga. Tapi income dia lagi bagus daripada ni. Saya boleh nampak income dia. Dia ambil nasi lemak saya jual. Satu hari 200-300 dia buat jual. Dengan kuih-kuih semua. Income dia saya tengok, dia boleh baca. Satu hari 500 dia boleh untung. Bersih je. Suami isteri tu. Tapi disebabkan orang kata dia semangat dia tu lain macam juga kan. Kena semangat lah. Niaga ni. Tak boleh. Belajar tu penting juga sekarang. Penting juga sebab kita nak tahu. Macam cucu saya kan, kena huruf apa semua, kena kira-kira apa semua kan. Ya. Kalau akan datang kerja pun belum tentu lagi boleh. Macam yang contoh ni, anak kawan saya kan, dia belajar. Dia belajar, dia cakap tu. Tapi bila dua-dua dia tak dapat kerja, dia berniaga. Dia ambil nasi lemak saya pagi-pagi. Yang bekerja, yang orang kata bisnes ni kena, betul lah ada satu kekuatan lah untuk kita. Maksudnya bukanlah simply contoh nak berhentilah belajar, nak berniaga, tapi semangat pun tak ada. Betul. Maksudnya itulah yang saya nak dengar kan. Maksudnya daripada dia perspektif Puan sendiri. Dalam masa dia macam pagi, dia pukul 4 dah bangun dah, ambil kuih, ambil semua kan. Jadi dia semangat dia disiplin. Tu disiplin dia. Baru boleh dapat kan. Ada orang belajar tapi tak ada, nak duit tapi malas. Betul.
Saya setuju. Orang kata kalau kita nak berjaya, kita kena belajar daripada kesilapan orang lain. So ini adalah silap akak dulu. Kakak dah tak nak buat dah. Aku dah tak nak buat benda ni. Make sure orang-orang lain, anak aku pun jangan buat macam ni dah. Ada tak? Biasalah kesilapan mesti ada. Ada yang datang kan. Dia belajar daripada situlah. Macam mana kita susah dulu kan. Ada beberapa, ada tak perkara yang akan nak bercerita dekat penonton yang tengok ni nanti. Mungkin orang ni kawan juga, kawan-kawan akak yang support juga, family akak, anak-anak akak. Tapi ada orang pula dia tak nak. Ada separuh kawan saya dia tak nak berjaya dengan macam saya. Dia kata susah. Dia kata susah, dia kata tak dapat nak rehat bersama. Biasalah berniaga kan. Betul. Orang berniaga ni, bagi saya macam mana nak senang. Saya bagi tahu, okey, korang dah tidur, saya tak tidur lagi. Korang belum bangun, saya dah bangun. Itu untuk orang yang berniaga makanan tu. Kan macam contoh, kita pukul berapa baru tidur. Pukul berapa dah bangun. Pagi pukul 5 dah bangun dah. Nak buat persiapan kan. Kau bangun tengah hari. Tapi diorang tak nak. Tak nak macam tu. Faham? Disiplin lah kan. Mungkin niaga, betul lah cakap tu. Namanya niaga apa pun mesti daripada pagi. Start with the morning. Akak boleh cari cakap tu sebenarnya macam ada satu amalan orang kata yang akak dah amal ke apa. Sebab ialah hari-hari bangun pagi kan, orang kata masih sihat lagi. Orang kata tidur ni tak cukup pun, berniaga kuat lagi, berjalan pun boleh, kesihatan pun okey. Ada ke orang kata amalan pagi ke yang akak nak share dengan orang kat sana? Sahabat, yang penting untuk sahabat-sahabat lah, wanita. Sebab sahabat pada saya, anggota tu sahabat ni bukan semuanya ada support daripada family ke, anak-anak boleh berniaga ke, tak kita tak semua macam kita kan. Tapi mungkin diorang ni ada ibu tunggal. So kalau akak nak bagi sharing kat diorang, boleh kongsikan sesuatu kak. Bagi saya tak adalah apa sangat. Cuma kita itulah amalan kita semayang tu tak boleh tinggal kan. Tu je lah bagi saya. Saya tak ada apa pun. Betul, pagi tu nak kena, kita kena apa, kan diri kita. Macam tak tahu. Semangat pagi. Semangat. Pagi bangun, akak selalu buat macam tu lah. Pagi bangun, solat subuh, macam tu je lah. okay, apa semua, pergi kerja sampai habis waktu balik kerja. Habis balik, lepas tu rehat kejap, terus sambung balik. Okay. Dekat umur akak sekarang ni lah kan, Kak Saleha sekarang, apa yang membuatkan akak rasa macam gembira sangat dah teruskan bisnes ni? Kadang-kadang apa yang saya dapat, saya pun berkongsi juga dengan orang luar. Contohnya, kita macam saya pun ada juga bagi sumbangan pada anak-anak yatim apa semua. Daripada situ kita nampak kita berniaga. Yelah, kita pun tak ada apa masalah. Tak ada kata sempit lah apalah, tak ada. Seronok berkongsi. Seronok berkongsi. Baik, saya fikir apa yang kita dapat bukan untuk kita semua. Kita berkongsi pada yang luar, yang memerlukan lah. Contohnya macam saya banyak yang sumbangan lah, tu anak yatim, hantar makan-makanan bersama. Saya pun ada bagi juga contoh kalau macam diorang minta nasi lemak sumbangan, saya bagi. Untuk yang nak bagi lapangkan kita. Betul, nak bagi itu yang buat kakak gembira lah. Memang akak happy lah benda tu kan. Orang kata berkongsi lah. Berkongsi, healing orang kata kak zaman sekarang. Itu je rasa, yang lain tu biasa-biasa je. Satu cabaran tak untuk akak nak berniaga dekat Nasi Lemak Saleha ni kan? Satu cabaran tak? Sebab sekarang ni dunia dah makin, orang kata kita dah ke arah digital kan. Kita ada TikTok, kita ada Instagram, nak promote tu, promote ni. Semuanya kita kena buat konten. Akak tahu konten kan? Semua benda orang nak create konten untuk orang kenal kita lagi mendalam. Akak mungkin sebab 14 tahun, akak dah ramai orang kenal. Jadi rasa tak macam apa nak buat tambah baik ni? Tercabar tak dengan keadaan yang sekarang? Saya bangga jugalah. Dan kita pun ada TikTok juga, Instagram ada. Saya follow kan? Ada, memang ada.
Happy lah. Macam mana tu? Akak pun involve lah. Bukan kata akak pun sekali menceburi lah bidang TikTok apa semua ni. Join lah media sosial ni. Tak adalah akak tak nak lah, nak cara lama juga kan. Setengah orang dia tak nak ikut kan. Kita sekarang bisnes kan kena macam tu. Betul. Baru kita nampak kita punya ni. Buat sendiri ke apa video? Buat sendiri lah. Ikut. Paling orang kata nak cerita dari tadi deep, sedih, macam roller coaster kan. Kejap sedih, kejap deep, kejap happy. So sekarang ni kita nak tanyalah, sepanjang 14 tahun perniagaan yang akak dah buat ni, akak dah sustain, apa pencapaian kata yang paling tinggi yang akak dapat setakat ni? Okay. Setakat ni saya pernah baru-baru ni saya ada menang anugerah E50 di KL lah. So saya jadi sahabat usahawan yang berjaya. Okay, lagi selain daripada tu mungkin keterlihatan akak dekat kaca TV ke pernah masuk kan? Okay. Saya pernah masuk TV Jalan-Jalan Cari Makan. Lepas tu ada 2 kali lah daripada Hot FM datang ke kedai saya. Satu Sirampai dan satu di Ampang. Dia ada dia ada sponsor makan kan. Dua-dua dia datang? Dua-dua. Mula dia buat dekat Sirampai dulu. Lagi. Lepas tu yang paling terharu bagi saya lah, Sultan Johor ada setiap kali dia datang ke KL, dia akan makan nasi lemak saya. Dia akan order nasi lemak saya. Dia kata sebab yang order ni dia punya setara lah. Dia kata dia cakap saya, bila order malam kata Kak Leha, dia kata ni Sultan Johor nak turun nak makan nasi lemak akak pagi-pagi, dia kata. So pukul 6 pagi tu datang ambil. Banyak kali lah. Terus direct call? Dia punya ni lah PA dia kan. Dia call saya order nasi lemak. Dia kata memang suka nasi lemak saya. Akak happy tak? Suka happy lah. Seronok lah kan. Kalau cerita tu orang kata sejarah yang besar lah kan. Betul tak? Okay, sebenarnya ada lagi tak pencapaian yang mungkin akak nak ceritakan kat sini ke? Untuk bagi orang kata anggota sahabat kita ni bersemangat lah kan. Banyak yang anugerah usahawan je. Macam Tekun, saya pun dapat juga anugerah usahawan. Hijrah Selangor. Itu je anugerah. Ada lagi? Banyak lah kan. Banyak. Kau cakap tu tak habis lah kan. Habis banyak. dan tak ingat. Tak habis. Tak habis. Okay, jadi kita pun dah kata di hujung episod. Nak minta akak ceritakan lah kalau ada social media untuk orang order, orang nak datang macam mana, berceritakan. Okay. Kalau ada siapa yang nak order, boleh follow TikTok kita, Nasi Lemak Saleha, Instagram dan Facebook pun ada Nasi Lemak Saleha punya. Di situ pun ada nombor telefon apa semua. Facebook, TikTok, Instagram Nasi Lemak Saleha. Nombor telefon nanti kita akan share lah. Dan nombor tu boleh di call kan. Boleh. Dan jangan risau, Kak Saleha memang ready to serve lah. Banyak kan, sehari boleh buat banyak kan. Boleh. Antara yang famous lah dengan pencapaian yang amat tinggi. Dan kita pun dah ada tahu kan latar belakang personality Kak Saleha ni macam mana. So marilah kita support ramai-ramai. Buat anggota-anggota sahabat kat luar sana, ada tak kata-kata untuk diorang last? Semangat kata kata-kata terakhir sebelum kita tutup kita punya episod ni. Untuk sahabat-sahabat mana tu yang ni berjaya, berusaha lah selagi ada kan. Kuatkan semangat. Kuatkan semangat. Jangan putus asa. Jangan mudah putus asa. Berniaga ni jangan mudah putus asa. Terima kasih lah kita ucapkan kepada Kak Saleha sebab sudi datang ke Pod Sahabat. Podcast kita Pod Sahabat. Sudi untuk kongsi cerita pengalaman hidup, bukan apa orang kata semata-mata sebab bisnes kita kat sini, tapi akak ceritakan macam mana akak strong, lemah, pernah jatuh bangun apa semua tu. Itu sangat memberi inspirasi lah. Semoga memberi inspirasi kepada anggota sahabat semua di luar sana. Okay? Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Koperasi Sahabat memanggil saya untuk untuk inilah podcast ni lah, Pod Sahabat. Pod Sahabat. Saya pun tak sangka juga dipanggil kan.
Kau nak datang lagi tak? Nak datang lagi tak? InsyaAllah. Kalau panggil boleh. Datang lagi. Kita sembang lagi. Tapi kali ni make sure akak yang ni akak pula tanya saya Okay, tak adalah. Kita gurau je So untuk penonton kat luar sana, jangan lupa saksikan our next episode dalam Pod Sahabat. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan kita support kita punya anggota Pod Sahabat. Okay? Bye. Lambai sikit Puan. Terima kasih. Bye.